Okey, bismillah. Okey, assalamualaikum. Teman-teman sekalian, hari ni kita nak sambung yang hari tu. Hari tu yang mana? Ni. Hari tu kita ada buat ni. Roller penegang ni. Ya, ikutkan dipasang di sini. Dan spring tersambung sana. Spring tersambung sana. Di sini ada tegang sini tau. Ada tegang macam tu. Dia akan tegang macam tu. Tapi tadi kita pergi pekan. Lalu pula dekat jalan bendahara kat Rombak tu, halang-halang sampai sana. Tersinggah tu bel hardware tu. Beli bel. Sebelum masa kita nak pakai yang ni, masa kita nak pakai yang ni, kita pakai ni bel ni A152. Tadi kita dah pergi sana, halang-halang kita belilah satu bel. Kita turun satu je, A151. Kita test pasang tengok cun kan. Free pun ada, kita start motor dia free, dia tak terus hantam kan. Kita tekan tombol baru boleh jalan. Kita tak payah pakai lah. Tak payah pakai dulu lah. Kita tak payah pakai ni dulu. Sekarang kita buat penutup ni. Penutup dah ada. Dah bengkok kan, nak wedding je. Penutup dia macam ni. Penutup dia macam tu. Penutup dia macam ni. Pasang NC2 sini. Kita buka. Kalau kita nak maintenance nampak senang. Lepas tu dia punya lock, kita pakai lock ini. Lock ini. Lock engine yang sini. Lock yang sini. Yang sini. Macam dia buka kat atas kan. Kita tangkup dia sini. Kita pasang dua ni. Dua. Okey. Lock dah ada. Saya dah ada dua. Tombol pembuka pun dah ada satu. Okey. Sekarang apa yang kita perlu lakukan? Kita nak buka ni. Box switch ni kita nak buka dulu. Sementara lagi apa ni, box switch ni besar sangat. Kita nak tukar, ada yang buat box switch yang kecil tu, 2x4 tu. Dia siap ada emergency switch tu, yang warna merah kan. Kalau apa-apa masalah kita boleh tekan tu emergency switch kan. Box ni besar sangat. Dia jadi menonjol dia kat sini tu. Tak apa cantik. Kan kita buka dulu box ni. Kita buka box ni. Pasal nanti nak buat kerja sini, nak pasang lock ke sini, susah kacau kan. Kita buka dulu box ni ya. Nak buka box ni. Dia tu lagi kata orang tak sempurna, lagi tu kita rombak balik. Kita akan rombak balik. Lagi rasa tak puas hati, kita tak rombak balik. Macam ini, blok ni biasa orang memang pakai double. Kita pakai satu kot. Kalau tu beli mahal sangat, Jepun ni yang murah ni tak ada. Pasal beli satu dulu, pakai satu dulu. Tadi tuan tanya, ada yang murah tapi saiz pula tak ada. Yang ini saiz ini. Ini saya lebih kurang 1 inci, 1.2. Kalau 1.2 mm dia 22 mm saja. Kalau itu mm. Dan tadi semua ada untuk saya inci. Sebab dia tak sekejap ya. Cuma inci sekejap. Apa ni? Kalipernya pun berabuk. Asalnya 22 mm. 22 mm 1 inci ke 1.2 ke? Tak dulu. 22 mm. Udah pintu setengah lah. 22 mm. Tak nampak dah habis sangat. 22 mm. 22 mm mana
Oh, 7 hun. 22mm 7 hun. 22mm 7 hun. Mana? Oh, 1 inci sini tak nampak dia. Sorry. Ingatkan ini 1 inci ni. Tadi tak pernah nampak. Ingatkan ini 1 inci. Rupanya ini 1 inci. Tak apalah. Kita selesaikan yang ini dulu. Kita buka. Ini dulu. Nak buka dia, nak buka yang depannya dulu. Pasang skru di dalam. Buka ni dulu. Kita taruh sini. Okay, right. Sekarang baru kita buka yang dalam dia. Buka dia. Kita buka ni. Kabatan ni simple lah kabatannya ni. Kita boleh senang, kita boleh pakai, kita boleh buka. Kita boleh pakai, kita boleh buka. Kabatannya ni. Ada tombol sini satu. Kita tarik balik. Terbang kan? Lock. Kita nak buka, kita tekan je ni. Buka dia. Okey, sekarang dah buka. Kita nak ubah yang ni. Kita nak gosok. Nak buang cat, nak welding ni. Gosok. Kita perlu pakai cermin mata untuk mempertahankan diri. Dan juga ini. Memang kadang kita tengok sikit je, tak akan jadi apa. Teman dah 3-4 kali kena dah. Masuklah mata tu. Kita cari gerenda. Mula macam mana ada teman nak pakai cermin mata kan. Wedding pun cuma pakai cermin mata je. Tapi sekali dah kena ngobok kami, ngobok. Okay, sekarang kita nak buka. Nak buka mata. Nak buka yang mata potong ni memang kena pakai ni. Pembuka dia tidak pakai pot kan. Kita ada nipis. Tak tebal sangat, tak ada kasar sangat juga, tak tebal. Kita nak welding, kita kena gosok dulu. Pasal cat dia tebal ni api belum dibuka.
Cat tu dia bukan cat apa ni. Ni dia powder coat. Bukan cat spray biasa, dia pakai powder coating. Yang payah basuh ni. Yang pakai yang tebal lah. Alah cat biasa kita boleh cat terus ni lah kan. Tak payah nak tutup ni lah. Kita tidak pakai welding tool ni. Powder coat. Ini semua kena gosok ni. Ini kita pakai ribet ni. Kita buat lubang, kita pakai ribet. Kita buat lubang, kita pakai ribet. Sampai pula. Wah, ini. Ribet kalau kita pakai ribet takut nanti ribet kan lebih tersembunyi dalam. Kita pakai ribet ribet apa ni, ribet lama, ribet yang katuk tu dia tak pakai ni. Kalau cukup panjang ke lah, tak cukup panjang. Maksudnya cukup panjang. Ribet ni ribet maga ni. Ini ribet maga. Tapi nanti lubang ni kena besar okey ya. Rasanya nak welding dulu lah. Welding dulu lah. Buat apa? Betul-betul welding tu.
Ya, kita siapkan peralatan wedding.